Wakil Malaysia Johor Darul Tazim rasmi menjadi antara 16 pasukan yang layak ke pusingan 16 ACL Elite dan akan kembali berjumpa gergasi Jepun. Saingan ACL bagi Zon Timur dan Barat telah menutup tirainya minggu ini dengan kesemua 24 pasukan terbaik di Asia berjaya melengkapkan 8 perlawanan sejak September lalu. Lapan slot kepusingan kalah mati menjadi rebutan 12 kelab di Zon Timur dan Barat dengan gabungan 16 pasukan akan berentap di rantau masing-masing sebelum layak ke suku akhir. Di Zon Barat 3 pasukan gergasi dari Arab Saudi, 2 kelab dari UAE bersama 2 kelab Qatar selain wakil tunggal Iran telah melengkapkan 8 pasukan dari Zon Barat untuk kepusingan 16 ini. Manakala 3 wakil dari Jepun selain 2 kelab kebanggaan ASEAN iaitu JDT dan Buriram United dan wakil tunggal Australia turut mengesahkan tempat kepusingan kalah mati bersama 2 pasukan dari Korea yang terpaksa menunggu hingga hari terakhir. Aksi pusingan 16 ACL Elite ini dijangka akan bermula pada 2 dan 3 Mac ini dengan JDT akan kembali berjumpa gergasi Jepun Sunfreeze Hiroshima.